sebab adalah pegangan dia seperti kita akan tengok nanti. Itu dia kata wajib. Kebanyakannya mengatakan Imam Abu Hanifah kata wajib. Itulah hak masyhur. Kita duduk situlah. Tak usah kata hak fardu tu, sebab keliru. Sebab keliru dengan hak fardu, iaitu sembahyang 5 waktu. Tentu sekali Imam Abu Hanifah tidak kata lagu tu serupa dengan sembahyang 5 waktu tu. Tidak lagu tu. Ada juga yang mengatakan sembahyang witir ini sunat, tapi bukan sunat main-main dia, lebih daripada sunat hak lain. Sunat hak paling muakkad. Tu. Sunat hak paling akad, orang panggil akad, hak paling kuat. Dalam banyak-banyak hadis ni hak paling ditekankan, hak paling disebutkan dengan lafaz yang agak tinggi, agak berat. Hak ni. Sebab tu kebanyakan ulama mengatakan sembahyang sunat hak paling itu sekali, nombor satu sekali sembahyang witir. Ada yang mengatakan begitu, waktu khilaf lah. Ada juga yang mengatakan sembahyang sunat ni hak nombor satu sekali ialah sembahyang sunat subuh. Ada juga sembahyang sunat subuh. Itu antara dua tu. Antara dua tu. Hak ni paling kuat lah. Kalau tidak sembahyang subuh, sunat subuh, sembahyang witir. Tetapi mengikut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafinya, sembahyang sunat subuh tu pun wajib juga dia. Wajib juga. Tapi mana kuat sembahyang sunat subuh dengan hak ni? Kuat hak ni lagi. Kuat witir lagi bagi mereka. Bagi orang lainnya antara dua tu juga. Hak tu hak paling afdal di antara sekian banyak sembahyang sunat. Kalau nak jaga pun, jaga hak tu lebih baik daripada jaga hak lain. Kalau boleh jaga semua tu lagi molek kan. Kalau tak boleh lah, boleh buat, nak buat juga hak sunat ni, tapi hak nak ambil hak paling berat. Dua ni. Ada pun hak lain-lain tu tidak dah. Lebih kurang hak lain-lain. Ada yang mengatakan sembahyang tahajud, tapi itu tidak kuat. Hak kuatnya dua ni. Dua ni. Mereka berhujah dengan hadis-hadis Nabi banyak lah. Antaranya yang Imam Abu Daud buat bagi yang Imam Abu Daud mari. Tapi bagi orang yang mengatakan sunat, dia pegang dengan hadis lain lah. Antaranya dalam syarah ni Badlul Majhud, dia ada sebut 3 sembahyang yang diwajibkan ke atasku tapi tidak diwajibkan ke atas kamu, iaitu witir, duha dan adha. Witir, duha dan adha. Adha itu sama ada dengan makna kurban ataupun sembahyang hari raya. Ini menunjukkan diwajibkan ke atasku, tidak ke atas kamu. Bagi orang yang mengatakan tidak wajib, antara hadis yang pegangan mereka nya hak nilah, iaitu thalathun kutibat alayya walam tuktab alaikum al-witru wad-duha wal-adha. Tu. Dan banyak lagi hadis yang lain seperti yang kita akan jumpa nanti. Itu dari segi hukum dia, sunat ke wajib. Lepas tu dari segi bilangan, kalau dari segi gapo nak baca tu kita akan jumpa pada bab masing-masing lah. Pada bab masing-masing. Tidak perlu kita cerita semua sekali lalu. Kita hanya cerita pada apabila sahabat tepat. Bagi orang yang mengatakan hak ni sunat selain daripada hak tadi, ada lagi, iaitu hadis masyhur lah dalam Bukhari, dalam Muslim pun ada, iaitu innallaha kataba alaikum fi kulli yawmin wa lailatin khamsah salawat. Allah memfardukan ke atas kamu dalam sehari semalam 5 sembahyang. Itu maknanya selain pada hak 5 tu tidak fardu, tidak wajib. Dia kita kena faham dulu istilah fardu dengan wajib ni dalam mazhab Syafi'i hak tula. Tapi dalam mazhab Hanafi tak. Fardu ni lain, wajib lain. Dengan sebab itu dia boleh kata sembahyang 5 waktu tu fardu, sembahyang witir ni wajib. Sunat ni bawah lagi pada tu. Sembahyang apa ni, apa-apa hak fardu lah,
iaitu hak jelas sebut dalam Quran, itu fardu. Itu fardu bagi mereka. Ataupun dalam hadis yang mutawatir, itu fardu. Kalau tidak dalam Quran tak ada, tapi dalam hadis ada, walaupun sahih banyak pun, macam ni, walaupun ada tekanan pun, dia tidak sampai kepada fardu, tapi dia hanya wajib saja. Dan ada ancaman pula kalau tinggalkan gini-gini dikatakan. Itu menunjukkan wajib lah tu bagi Hanafi. Kalau ada ancaman pula. Cuma dia tidak mengaku umat lah, bukan dari kalangan kita lah. Benda-benda lagu tu. Ni makna benda sifat wajib lah bagi mereka, bukan sunat. Kalau sunat tak ada lagu tu. Dia faham gitu. Itu masalah istilah lah masing-masing. Tak apalah. Mula-mula sekali dalam bab galakkan ataupun elok molek semaya witin, Imam Abu Daud mari riwayat daripada Ali, yakni Sayyidina Ali, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahli Quran, kamu berwitirlah kamu, semayang witirlah kamu, kerana sesungguhnya Allah itu witir, ganjil. Yuhibbul witra, dia sukakan kepada yang ganjil. Ganjil macam tak adilah, dia suka seperti kita royak tadi. Bukan ganjil pelik tak serupa dengan orang. Ganjil ni banyak kan, tak serupa hak cacat. Orang lain tak lagu tu dia cacat lagu. Ganjil juga tu, bukan lagu tu maksud tu adalah kurang. Hak ramai-ramai ni molek belakang betul, waras belakang, hak tu seorang gila misalnya, tu ganjil juga tu. Tapi Allah tak molek, tidak maksud gitu. Hak maksud di sini seperti Allah tu lah, lagu mana? Ganjil dia tu, pelik dia tu lagu mana? Kita boleh tengok pada kejadian dia ni. Jadi hak naknya manusia ni, orang Islam ni bersifat gitu. Allah kemolek tu biar ganjil, biar pelik tak apa. Dan ini satu penghibur lah kepada orang Islam, iaitu kalau dia pelik sikit pun jangan dia berasa tak sedar hati. Asalkan dia berada di atas landasan yang betul, mengikut kaedah molek dia, tak apa pelik. Sebab berapa banyak orang pelik, mula-mula je pelik, lepas tu tak ada pelik-pelik pun. Dan ramai orang pakar, dan ramai orang faham. Pelik tu satu ketika. Dan banyak benda-benda kemajuan, pencapaian, apa-apa, dia seorang aja dulu mula-mulanya, bukan ramai. Tapi munafaatnya dirasai oleh sekian ramai manusia, kerana ada hak pelik tu lah. Hak pelik Allah ke molek, bukan pelik Allah ke tak molek. Kalau pelik Allah ke tak molek, itu tak jadi. Di sini, wahai ahlul Quran, berwitirlah kamu, maksudnya semaya witir sini. Sebab apa? Mengikut dari segi ajaran Islam ni semua, dia nak, kalau apa dia akidah dia akan kemah sama. Dia akan kemah, mantapkan, kukuhkan sama-sama dalam gapo. Itu cara Islam, beza daripada orang lain. Misalnya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu akidah tauhid. Bila tauhid, mana banyak kan dia kena tauhid. Tauhid ni kau dia, witir ni tauhid lah tu. Witir tu mana tauhid lah tu. Nak mengingatkan kita, nak menarik fikiran kita, perhatian kita kepada tauhid, biar ingat semua. Ada hak pelik ni, ada hak ganjil tak serupa. Kalau nampak serupa, ada bandingan, ada tandingan, ada lawan gitu gini. Ada hak tidak, dia atas daripada segala-galanya. Ada. Biar kita ingat hak tu semua. Gapo dia? Hak pelik dari segala yang pelik. Pelik banyak juga dalam dunia ni, pelik kita heran. Pelik situ, pelik sini. Tapi pelik atas segala yang pelik, Allah. Hak tu pelik sekali. Nak suruh kita ingat hak tu. Akidah tauhid, nak bawa kepada akidah tauhid. Ada kalanya dia ingat bawa kepada Muhammadur Rasulullah. Muhammad sakit, Muhammad makan, Muhammad jalan kedah, Muhammad kena sihir, Muhammad gitu nikah. Nak ayatnya ke dia tu orang. Innama ana basyarum mithlukum, orang dia tu, bukan Tuhan.